Prediction, skor masa pertama. Saya gembira jika kita masih kosong-kosong. Dan Saya pun turut gembira. Saya gembira 0-0. Saya membawa kepada gembira itu dengan 0-0. Baik, Hasriza Muze, Haji Shauki Kaha, Des Kohil dan juga Stanley Bennett dalam ulasan bahasa Inggeris telah pun bersiap sedia untuk kita ikuti perlawanan penting untuk pasukan kebangsaan sebelum lagu kebangsaan, lagu negaraku dan juga lagu Malemekik Jimini, lagu kebangsaan Kyrgyzstan berkumandang di Melaka. Selamat menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara dari Stadium Hamjebat di Melaka. Kita akan menyaksikan satu lagi perlawanan persahabatan antarabangsa. Pertemuan di antara pasukan negara kita, pasukan Malaysia menentang pasukan. Tindakan bijak daripada Sumari masuk ke dalam untuk mencari ruang dan melakukan hantaran kepada Nur Syarul, namun tidak dapat mengambil dengan baik, dan disitulah larian yang bijak dilakukan oleh Syami, namun percubaan itu tidak tepat. Dan kita perhatikan bagaimana yang begitu besar kepada Syami untuk melakukan hantaran lintang tepat ke arah Nur Syarul. Sentuhan pertama yang begitu kemas agak lewat pemain pertahanan Kyrgyzstan, memberi tekanan. Lihat bagaimana tenangnya Nur Syarul untuk melepaskan repatan, namun Palang menindakkan percubaan yang dilakukan oleh Nur Syarul. Terpaksa ditepis keluar oleh Pavel Matias. Larian yang bijak daripada Zakwan. Tidak bagaimana hantaran yang berkualiti daripada Syazwan Andik tepat kepada Zakwan dengan tandukan, dengan timing yang tepat. Pelajar bola, namun Pavel lebih bersedia. Ini yang perlu dilakukan Untuk dilakukan oleh pasukan negara kita, dan dua terjadi dilakukan oleh Kyrgyzstan. Nur Syarul mengambil sepakan percuma itu. Syazwan Andik di depannya. Apakah sepakan lencong akan dilakukan oleh Mateo untuk mencari gol pertama pasukan Malaysia? Nur Syarul rendah. Percubaan terus. Satu percubaan mendata, namun ke bahagian kanan dilakukan oleh pemain midfield muda negara Syami Safari. Lihat bagaimana kedudukan Syami yang bijak meletakkan dirinya di posisi yang tepat. Clearing yang lemah daripada Kyrgyzstan dengan mengambil satu keputusan yang pantas dan tepat untuk melepaskan satu teknik rebatan. Sebentar tadi. Satu kedudukan bahaya. Bagaimana? Gol. Gol pertama melalui pemain gantian Begzan Saganbayev. Sedikit tampaknya kelekaan di bahagian benteng. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana Began berjaya melepasi perangkap itu. Ya, kesalahan daripada pemain midfield pasukan Malaysia yang tidak memberi tekanan kepada Farhan yang dia melakukan pusingan badan dan seterusnya melepaskan rebatan walaupun terbias. Namun kesempatan itu digunakan oleh Bazan yang lebih bersedia untuk melakukan jaringan pertama bagi pasukan Kyrgyzstan. Jadi percaturan dua pemain gantian pasukan Kyrgyzstan. Sambil itu Mustafa Yusupov, mendakwa dia mengalami kecederaan. Mungkin tadi Madio tidak sengaja. Kad merah terus dilayangkan. Saya kira sebelum ini kad kuning dilayangkan kepada pemain itu. Dia mendakwa dia mengalami kecederaan. Namun saya kira dia mungkin membantah kepada keputusan pengadil perlawanan. Dan nampaknya pegawai-pegawai pasukan Kyrgyzstan tidak berpuas hati dengan keputusan Suhazi Shukri. Jika tidak silap saya, Madio mungkin terpijak kaki di sebelah paha di sebelah kanannya tadi. Ya, satu protes yang kurang bijak sebenarnya daripada pemain Kyrgyzstan.